Alhamdulillah kita pun dah sampai ke JT Merang dan insya-Allah kami punya family lebih kurang ada lebih kurang 40 orang akan menaiki 2 bot. So kita akan berenjoy di pulau apa nama dia Pak ni? Coral Resort kali ni Sebelum ni kami adalah peminat setia Redang Beach Resort, tetapi kami tukar kepada apa? Dia duta pula. Duta resort dia. Buat review. Tak dapat. Kau sign kontrak dengan resort dia tukar resort dia. Kerana kontrak kami punya kontrak dibatalkan atas sebab tertentu. Sebab Abang Nas dah tak famous sekarang. Sebab Abang Nas tak famous, kita tukar kepada influencer lain. Apa dia nama dia? Alamak, yang ni pun tak beritahu apa nama dia. Lupa dah. Jauh sangat. Tengok. Ikan dia pergi. Aku panggil. Kawan dulu lah. Ada dulu. Takut nak start ni. Mana babynya jam? Kita on the way to Redang Island. We're at Merang JT right now. So everything is going okay. Weather is good. So hopefully the boat ride is smooth. Kecek dengan Nu lah. Cakap lah. Kelip-kelip mata pula. Tak cakap apa. Ini balik kampung ni. Kali ke berapa tak tahu. Tekan rakam lagi banyak yang balik kampung ni. Siapa ni? Oh kat ni. Malu. Single Single dia? Single available. Mana tim single? Tim single. Siapa ni? Banyak. Habis bahasa lencun dah. Dia nyonyot. Bye guys. Comel lah pakai tu. Bye. Kita balik kampung kali yang keberapa? Balik kampung kali keberapa? Redang kali ke? Tiga kan? The first one with the elderly, the second adik-beradik. Adik-beradik saja kan? Okay. And now the third time. The third time with extended cousins. Awak 4 lah mama teh mama pula. Oh, nice. Happy holiday. Bye bye. Okay, stay. Abang Waiz, mana sini? Okey, 1, 2, 3, bye bye. Lemah lah semuanya. Apa ni? Tak makan ke? Tak makan ke? Kita belum makan pasir. Ini. Kita tadi ya. Kalau ada kita main kat sini, dah berkat kat sini ya. Awak rupanya. Boleh tak nampak. Agak risau dia baling kucing je jati. Dia campak dah tadi. Tadi dah sampai saya kena kucing dah. Itu saya kata main kita campak. Makan. Bismillah. Okey, alhamdulillah kita boat kedua. Kita pun dah bertolak. Insya-Allah mudah-mudahan air dekat tengah-tengah laut tak ombak yang besar. Air tak bergelora, so kita boleh santai-santai untuk flow untuk sampai ke desa dengan selamat insya-Allah. Yo, let's go. Sini panas sini.
Assalamualaikum. Kita on the way nak pergi ke resort. Naik pagi. Jangan bawa beg. Lebih kurang 2 minit perjalanan. 2 minit kita banjut-banjut. Yeah. Ini nak jalan ni. Kita pakai heel lagi. Sini apa tu ni? Hey, ini kalau bagi hasil ni dia senyum dia. Mana boleh ni? Nyawit. So sekarang kita tengah pergi. Lepas tu petang 2:30 petang. Okey. Kita punya tips ramai 40 orang daripada Batu Pahat dan Kena register dekat dive center. Nampak tak? Korang dive center. Okey. At least 1 jam sebelum. Okey, Malaysia. 1 jam sebelum. Lepas tu kalau equipment standby dekat area sini ataupun kat sini pun boleh. Okey, lepas tu untuk package start hari ni lah dengan lunch. Pukul 12.30 sampai 2.30 petang dekat atas restoran. Okey, sama je. Breakfast dengan dinner dekat atas juga. Okey, untuk breakfast pukul 7.30 pagi sampai 10 pagi. Lepas tu dinner pukul 7 sampai 10 malam. Itu saja waktu restoran. Lepas tu So sekarang kita nak ambil gambar family photo. Kita dah ada baju ni tapi kita nak kena ambil gambar sama-sama. Kami Tiga. Kita menampak daripada Redang Beach Resort sampailah ke Coral Resort. Jauh ya. Nampak. Ini makanan yang kita beli tadi. Kita borong untuk anak-anak makan sebelum diorang cari makanan. Boleh cari makanan dulu. Satu, dua, tiga. Habis dah guys, kita punya mata. Sekejap, pakai cermin mata. Okay, so sekarang kita pakai cermin mata. Cantik tak? Space 3. Petang ni kita punya aktiviti hari pertama, kita nak snorkeling dekat berdekatan dengan resort je. Tapi dekat sini pun diorang cakap ada dah adakan shark dah sebenarnya. Tapi tak banyak lah. Kadang-kadang rezeki nampak penyu. Ada penyu lah. Okey lah. Okey, jom. Nervous sikit, nervous. Gerak. Tapi kali ni abang dah pakai jaket. Confirm tak hilang kan lah jaket. Okey tak? Macam si hidung je. Ketatkan sikit lah. Ketatkan sikit. Ni. IR dia punya mask je.
pedih mata dia. Dah lama tak kedai masin. Cepat. Agak letih sebenarnya snorkeling ni. Walaupun 10 minit punya cerita je kan. Dia punya daripada arah sana nak patah balik semput. Sangat semput. So kalau siapa nak snorkeling ni kena ada stamina yang tinggi lah. Tu member macam acah-acah je tak ikan tu. Tu member. Tadi ikan bawah tu. Ada ikan? Ada tapi tak nampak mati. Sana lah kita. Tepi. Ada ikan lagi. Tepi sana, tepi. Hari pertama kita dah masuk ke malam hari. So hari ni kita ada apa ni? Dia panggil apa? Fire show. Fire show kan. Tapi Abang Nas tak nak pergi dekat-dekat lah sebab dia punya minyak tanah tu kalau dekat sangat dia berbau. So kita layan daripada jauh je, okey? Malam ni. Ayang, nanti minta kat lah. Ayang, nampak tak? Kita dah nampak bulan. Kita dah nampak bulan dah, sekejap lagi. Sekejap lagi, lebih kurang dalam 30 minit. Awan-awan dah akan bergerak ke kiri. Dan kita akan nampak awan yang sangat, awan pula. Kita akan nampak bulan yang sangat terang. Itu Mun. Tengok Mun. Peace. Hari ni kita nak pergi snorkeling. First trip snorkeling kita hari ni. Nampak? Sangat adventure ya sebab terlalu ramai kanak-kanak. Terlalu ramai kanak-kanak yang perlu kita selamatkan. Ini baby paling kecil setakat ni. Kita punya trip paling kecil sekali okey. Ini kaki Oot. Paling tua. Paling tua dan paling kecil. Kita tengah tunggu bot. Ramai kanak-kanak sekarang ni. Ramai kanak-kanak. Sangat ramai. Aduh, okey, kita nak naik bot. Kita nak naik bot. Sebab dia bukan macam ada itu tak tepat tak habis nak sikit je. Oh my god. Nak dia mana-mana buat tempo beza. Tempat ni mari. Aku terjebak kau. Patutnya cucu-cucu naik dulu. Aduh. Tu sekarang yang berjaya snorkeling nampak berapa orang je yang turun. Perginya Dia basah baju langsung. Saya belum basah ya. sekejap lapar. Macam sekejap je lapar. Memang naik atas atas bot ni untuk hilangkan lapar je. Memang kan untuk makan je lah. Datang untuk makan je. Nampak tak? Tu saja yang berjaya sampai ke batu tadi. Kat dalam bot ni ramai yang stay sebab anak-anak semua tak bagi kerjasama lah. Anak-anak yang menangis. Yang ni dia tak nak lepaskan ibu dia daripada tadi. Saya punya baju tak basah. Jadi tak pakai lagi ni. Beli tak pakai ni? Belum. Arwah dia tak boleh tunggu. Cepat Pin. Dah balik snorkeling. Okay guys, kita bawa balik snorkeling. Bola tak apa nampak sangat. Ikan pun tak apa nak ada. Penat tu ada. Penat gila. Aduh. Cepat Pin, kejut.
Aku benar-benar, come on. Dah? Dah longgarkan bahu ke? Dah longgarkan bahu ke? Longgarkan bahu macam ni. Macam tu. Bagus. Macam ni. Ini yang kita mahukan. Dah longgarkan bahu? Cuba test. Gitu. Satu lagi. Satu lagi. So sekarang ni kita ada shooting video. Semua dah cantik-cantik guys. Semua dah cantik-cantik. Dah pakai baju flower. Okay. So kita tak tahulah apa yang akan jadi video petang nanti. Okay? Nantikan. Nantikan. Nantikan berkebak. Mami cak Mami cak. Hui. Okay, kita ambil gambar dulu. Lepas tu nanti kumpul kat sini, just buat relax santai. Saya nak ambil video Candy. Okay, tak ada. Jangan motor. So kita dah habis shooting. Agak penat daripada pukul 3 sampai pukul 6. Lebih 6 je, pukul 6. Sangat-sangat memenatkan. Mungkin ni shooting kita first and last. Tengoklah dari 10 tahun akan datang lagi kita buat lagi. Okay. Semua muka dah barai dah ni guys. Jom kita cari anak-anak. Haris tidur kan? Haris tidur, kepenatan. Bapak-bapak semua tak nak join. Kita punya shooting hari ni. So, girl sahaja. Girl sahaja. Happy holiday guys. Hello guys, so today hari kedua. Kita dah balik. Give me hand. Close my eyes. Di tengah tengok hasil daripada drone. So abang ni memang terbaik lah. Dia memang layan kita punya photoshoot setiap sudut. So dia memang layan, memang terbaik. So boleh cari nak buat drone, boleh contact abang ni. Okay? Okey. Alhamdulillah. Hari ni hari kedua. Kita pun dah habis dah day trip, private trip, dah tengok penyu semua. Penyu tu paling best. Dia benang kat bawah kita macam ni. Cantik. Dan petang ni pula kita bagi mak-mak photoshoot di depan resort. Nampak video tu dan gambar tu macam tak ada orang kat sini. Padahal hara dah sebenarnya. Alhamdulillah, yang penting mak-mak happy. Okay guys. Alright, time ayah-ayahnya sini pula. Cepat bang, masuk bang. 1, 2, 3. Nanti kat YouTube tak ada gambar korang nanti. Nanti kat YouTube tak ada gambar korang nanti. Cepat. Tak apa, korang bilang ni kerja-kerja tak apa. Nanti.
Redang. Ha. Apa tu? Alah nyamuk ke? Seorang pukul nyamuk, seorang alah nyamuk. Racun. Ini untuk berfaham racun. Untuk ni. Apa tu? Ha? Kalau macam ni aduh. Kalau macam ni macam ni. Baik, kita buat je. Kita mau buat benda ni. Buat benda ni Buat benda ni. Ya. Kita buat benda ni. Kalau 3 buat laser lah. 3 buat laser sini. Kita buat 3 laser. 3 laser. Kalau 2 macam 3 laser. 3 laser. Ini macam ni je. Tak, kita buat macam susah lah nak buat gas tu. Gas tu buat kalau gas tu buat laser di sini. Laser sini. Laser. Lepas tu kalau nak laser tutup mata je. Biasa tak gas tak? Ya. Siapa yang buat gas? Saya ada satu layer yang dulu ada sekolah-sekolah lain buat. Cuba buat gas. Apa dia? Buat gas. Macam ni. Bila dia buat gas, semua kena tutup mulut. Siapa paling last tutup mulut dia kalah. Oh, okey. Dia harap tutup. Orang ada berapa pacu? 2. Okay, so kalau 2 orang pacu, seorang nama pacu apa? Pacu apa seorang? Pacu gemuk. Tak dengar pacu apa? Pacu gemuk. Selain tu? Pacu single. Pacu single, pacu taken. Pacu Pacu senang lah, paling senang lah Kasiannya dia. Api dah bertampal-tampal lah kepala. Salam sini. Aris, tengok sini, boleh tengok. Kasiannya. Sakit ke? Sakit kat mana? Sakit kat mana sayang? Sakit kat mana ni? Allah. Hati-hati. Mana tu abang? Best tak cuti dekat sini? Sebab apa best? Sebab boleh ni kan? Afia, best tak cuti kat sini? 1, 2, 3. Best tak cuti kat sini? Best! Sebab apa best? Boleh kolam. Mandi kolam. Lagi? Mandi apa? Sebab mandi kolam je, bukan sebab pantai. Best tak cuti kat sini? Best. Belum tanya lagi. Okay. Best tak cuti kat sini? Best. Okay, good. Cuti kat sini. Best. Best. Best ke best? Best. Best. Best tak cuti kat sini? Best. 1, 2, 3. Koloni. Okay, alhamdulillah selesailah kita punya trip holiday Yusof family kali ni. So hari ni dah hari ketiga, kita tinggal tunggu pihak Redang untuk menguruskan kita punya boat untuk kita balik ke JT. So sekarang kita akan bersantai-santai di bawah pokok di bawah bulan purnama. Dan bulan purnama. Matahari panas cari bulan purnama macam dah.
Okey, pergi interview kat geng ni pula ni. Macam mana? So guys, macam mana percutian kat sini? Mantap. Mantap. Okey, satu nak pesan. Mana-mana nak beli kereta Proger boleh cari Abang Nas. Kita promote. Buat review. Rasa-rasa nak pergi lagi tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Bicar. Meh, kita sikit. Macam mana? Tanya dia. Next time datang sini naik Lambeta, okey? Okey, boleh. Agak-agak tahu naik Lambeta berapa hari boleh sampai? 1 hari je. 1 hari? Okey, mantap. Dino kau kata dia balik. Dalam beta apa? Okey, naik tu. Awak semua gegel kat situ ah. Semua gegel. Nanti awak kejap lagi masuk pokok. 1, 2, 3. Kicau. Cepat. 1, 2, 3. Kicau. Kicau. Lagi kicau lagi. Abang kicau. Lagi sekali. 1, 2, 3. Kicau. Kicau. Kicau, kicau, kicau. 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 Uma tak Tengok sini. Bye-bye. Sini, bye-bye. Cepat. Bye-bye. 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 Kat sini. Jumpa lagi. Macam mana keadaan Irfan? Macam nak pingsan? Nak muntah? Abang macam mana bang? Yang keadaan laut dengan bergelora sekarang. Tuhan saja. Gampang ke? Weh, makan pakai kicau weh. Makan kicau. Weh, sedap lauknya. Tadi. Sedap kan? Nasib baik aku beritahu ah. Ni lagi bagus tau. Ni di belakang sana. Okey, sekarang kita makan dengan Tadi dah beli ganu kan? Dah beli ganu ni. balik kanu lah. Tak lagi kita nak luncur pergi Thailand pula. Bulan 8 ada set member. Kita kat sini lagi. September. Apa main kosong? Standby, datang. Perempuan datang lagi ke? Besar seronok Mana ah. boleh datang Seronok. perempuan? Cakap abang yang kali buat lagi abang. Kamu dah be. Yang ni diorang tadi nak pergi Terengganu. Dah sampai dah Terengganu patah balik. sedap ah sambal dia. Sedap kan makanan sini. Nasib baik ada tu makanan dia. Suara sedap. Kita nak tambah balik. Makan. Tak tidur lagi. Tengah beratur kat rumah ekor. Dah kena bantai menarik dah. Lama ke Pak tu? Lama. Ikut dah 15 minit je dah. Ni ayam. Ni yang kumpul ikut tadi Betul. Sedap. Rasa sedap. Cuba rasakan untuk saya. Ini nak beratur. Beratur lama tak? Tak pun. Bila dia bergosip tak lama. Akak dah lalu nampak panjang sangat. Tak nak. Gerak. Dia bila dah borak Yati, Arus, Hilar, tak lama. Ya. Kejap je sebab pembuatan dia laju. Sedap rasa dia. Rasa tak lama kan? Ambil celup. Oh, makan. Makan Dah macam makan.
Okey lah, kita orang gerak dulu. Bye. Jumpa lagi guys. Makan kenyang-kenyang. Menghadap jam sekejap lagi.